Assalamualaikum. Nama diberi Siti Nur Iman Syafiqah binti Imran dan saya memegang kad nometrik 4253001701. Dan ini adalah pengenalan. Falsafah pendidikan guru merujuk kepada pegangan, nilai dan prinsip yang menjadi panduan kepada guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Ia membentukkan cara guru berfikir, bertindak dan membuat keputusan demi melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan hasrat pendidikan negara. Namun, dalam era globalisasi, sistem pendidikan Malaysia berdepan dengan pelbagai cabaran seperti perkembangan teknologi digital, persaingan global, perubahan sosial serta keperluan kemahiran abad ke-21. Oleh itu, guru bukan sahaja perlu memahami falsafah pendidikan tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global agar pendidikan negara kekal relevan dan berdaya saing. Globalisasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kita melihat kepada realiti pendidikan hari ini yang tidak dapat lari daripada pengaruh globalisasi. Secara umumnya, pengaruh budaya luar membawa pelbagai pembaharuan dan pendedahan global kepada belajar. Namun begitu, jika tidak dikawal dengan baik, pengaruh ini boleh menghakis nilai jati diri dan moral dalam kalangan generasi muda. Dalam konteks ini juga, pengaruh budaya luar sememangnya memberi pendedahan baharu kepada pelajar, namun kita juga perlu menilai kesannya terhadap pembentukan dan sasiat dan identiti mereka. Untuk memahami isu ini dengan lebih jelas, kita lihat terlebih dahulu daripada aspek bahasa dan jati diri nasional. Perkara ini penting kerana bahasa merupakan labang identiti sesebuah bangsa. Dari seaspek krisis bahasa dan jati diri nasional, pengaruh budaya luar menyebabkan pelajar lebih cenderung menggunakan bahasa asing dalam komunikasi harian sehingga penggunaan bahasa Melayu semakin terpinggir. Selain itu, pencampuran bahasa yang tidak terkawal juga boleh menjejaskan keaslian bahasa serta melemahkan identiti nasional pelajar. Apabila penggunaan bahasa kebangsaan semakin berkurang, secara tidak langsung jati diri pelajar juga boleh terjejas. Selain itu, kita juga tidak boleh menafikan bahawa pengaruh budaya luar turut memberi kesan kepada pembentukan nilai moral pelajar. Pendedahan kepada budaya luar melalui media sosial dan hiburan boleh mempengaruhi cara pelajar berinteraksi secara nilai, sehingga nilai hormat dan adab semakin merosot. Keadaan ini turut menyumbang kepada peningkatan masalah disiplin serta penggunaan bahasa yang kurang sopan dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana pelajar mudah meniru apa yang dilihat dan didengar, terutamanya melalui media sosial dan hiburan digital yang menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka sehingga hari ini. Ketiga, kebebasan tanpa batas. Jika situasi ini tidak dibendung, ia boleh membawa kepada tafsiran kebebasan yang tidak seimbang. Sesetengah pelajar mentafsir kebebasan sebagai hak mutlak, sehingga mengabaikan peraturan sekolah dan norma masyarakat. Tambahan pula, penggunaan media sosial tanpa kawalan boleh menyebabkan pelajar hilang fokus dalam pembelajaran serta mudah terpengaruh dengan ideologi negatif. Oleh itu, kebebasan perlu disertai dengan nilai tanggungjawab supaya pelajar mampu membuat pilihan yang betul dalam kehidupan seharian. Dalam era globalisasi, perkembangan dunia pendidikan yang semakin kompetitif serta perubahan sosial telah memberi kesan yang besar terhadap kesejahteraan pelajar. Tekanan yang berterusan bukan sahaja menjejaskan akademik, malah turut mempengaruhi kestabilan emosi dan keseimbangan diri mereka. Yang pertama ialah tekanan akademik yang melampau, persaingan yang semakin tinggi menyebabkan pelajar berasa tertekan untuk mencapai keputusan yang cemerlang dan harapan yang tinggi daripada ibu bapa, guru dan diri sendiri yang mendorong pelajar tu untuk sentiasa berusaha tanpa rehat yang mencukupi, dan ini boleh menyebabkan keletihan mental serta hilang motivasi dalam pembelajaran pelajar itu. Yang kedua pula ialah pengaruh media sosial dan perbandingan sosial. Media sosial sering memaparkan kejayaan dan kehidupan sempurna orang lain sehingga pelajar tu cenderung membandingkan diri mereka ni secara tidak sihat.
Pembandingan ni boleh menjejaskan keyakinan diri dan membuatkan mereka berasa tidak cukup dengan keputusan yang mereka capai itu, dan akibatnya membuatkan emosi mereka menjadi tidak stabil dan mudah tertekan. Ketiga ialah keletihan mental dan kurangan sokongan emosi. Jadual pembelajar yang padat serta kurangnya ruang untuk meluahkan perasaan menyebabkan pelajar tu menyimpan tekanan sendiri. Jika tiada sokongan daripada keluarga, rakan atau guru, tekanan ni boleh berlarutan dan membawa kepada burnout serta masalah kesihatan mental yang lebih serius. Secara keseluruhannya, tekanan emosi dan mental dalam kalangan pelajar perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak. Langkah pencegahan dan sokongan yang berterusan amat penting bagi memastikan pelajar dapat belajar dalam keadaan sihat dan seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Hakimi bin Muhammad Izin. Saya akan menerangkan cabaran globalisasi dalam sistem pendidikan Malaysia yang ketiga. Yang pertama ialah kekurangan infrastruktur dan kemudahan ICT. Sekolah di luar bandar sering menghadapi masalah capai internet yang lemah, kekurangan komputer, projektor atau makmal ICT yang lengkap. Dalam era globalisasi yang menekankan pembelajaran digital dan penggunaan teknologi, kekurangan ini menyebabkan pelajar luar bandar sukar mengikuti perkembangan pembelajaran moden seperti e-pembelajaran dan kelas atas talian. Poin yang kedua ialah perbezaan kualiti pengajaran dan sumber pembelajaran. Sekolah di bandar biasanya mempunyai lebih banyak program sumber seperti bahan rujukan terkini, program tambahan akademik dan tenaga pengajar pengalaman. Sebaliknya, sekolah luar bandar mungkin berdepan kekurangan guru, opsi tertentu serta akses terhad kepada bahan pengajaran berkualiti. Ini boleh memberi kesan kepada pencapaian akademik mereka pelajar. Yang ketiga, pendedahan terhadap kepada peluang global. Pelajar di bandar lebih terdedah kepada program antarabangsa, pertandingan, seminar dan penggunaan bahasa asing dalam komunikasi. Pelajar luar bandar pula kurang mendapat pendedahan sedemikian akibat faktor lokasi dan kemudahan. Keadaan ini boleh menjejaskan keyakinan dan kebolehpasaran mereka dalam persaingan global. Peranan PTE dalam mengatasi cabaran tersebut. Kita dapat melihat bahawa peranan guru amat penting dalam menangani cabaran ini melalui pembangunan model insan yang berkualiti. Di sinilah falsafah pendidikan guru memainkan peranan sebagai panduan dalam membentuk generasi masa hadapan. Pembangunan model insan yang berkualiti berdasarkan falsafah pendidikan guru. Falsafah ini menekankan bahawa guru mestilah berakhlak mulia, beretika dan menjadi contoh teladan bagi melahirkan generasi yang seimbang serta bertanggungjawab. Pertama ialah melahirkan individu yang seimbang. Guru menekankan aspek tenis iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial supaya perkembangan murid berlaku secara menyeluruh. Pendekatan ini memastikan murid bukan sahaja cemerlang akademik, malah mampu menghadapi cabaran global dengan nilai dan etika yang kukuh. Penekanan kepada perkembangan individu secara seimbang membolehkan murid berkembang bukan sahaja dari aspek akademik, malah dari segi emosi, rohani dan sosial. Pendekatan ini menjadikan murid lebih bersedia menghadapi cabaran dunia global. Di samping itu, usaha menanam semangat patriotisme juga merupakan elemen penting dalam memastikan murid tidak kehilangan identiti walaupun terdedah kepada pelbagai budaya luar. Guru berperanan memupuk rasa cinta akan negara dengan menghargai sejarah perjuangan tokoh terdahulu serta warisan budaya bangsa. Hal ini penting bagi membina identiti nasional yang kukuh dalam diri murid walaupun berhadapan arus globalisasi. Semangat cinta akan negara inilah yang menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang harmoni. Akhir sekali, penerapan nilai murni dalam diri murid perlu dilaksanakan secara berterusan. Guru membimbing murid mengamalkan tingkah laku positif seperti hormat menghormati, bertanggungjawab dan bekerjasama dalam kehidupan seharian. Pada masa yang sama, guru bertindak sebagai role model ataupun suri teladan supaya murid dapat mencontohi akhlak dan sahsiah yang baik. Hal ini kerana pendidikan bukan sekadar penyampaian ilmu, tetapi juga proses pembentukan akhlak dan sahsiah. Justeru, guru sebagai contoh teladan memainkan peranan yang sangat besar dalam membimbing murid ke arah kemenjadian insan. Slide ini membicarakan tentang peranan guru sebagai fasilitator dan pembimbing dalam sistem pendidikan. Dalam konteks PTE, guru bukan sahaja bertanggungjawab dalam menyampaikan ilmu, pengetahuan sahaja, tetapi juga berperanan untuk membentuk pelajar supaya menjadi berakhlak, beretika dan bertanggungjawab.
Guru perlu mengamalkan nilai murni dalam setiap tindakan mereka, kerana mereka ni menjadi contoh kepada pelajar. Pertama ialah membimbing pembelajaran berfokuskan murid. Guru perlu memberi tumpuan kepada keperluan, minat dan tahap kemampuan pelajar agar proses pembelajaran lebih berkesan. Pelajar juga digalakkan untuk terlibat secara aktif dalam perbincangan, aktiviti berkumpulan dan sesi soal jawab. Apabila pelajar diberi ruang untuk menyuarakan pendapat mereka, mereka akan lebih yakin dan berani berkongsi idea. Pendekatan ini juga dapat membantu pelajar mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif, bukan sekadar menerima maklumat secara pasif. Kedua, menyokong kesejahteraan emosi pelajar. Guru perlu peka terhadap perubahan emosi dan tingkah laku pelajar, kerana setiap pelajar ni dia mempunyai cabaran dan tekanan yang berbeza. Dengan mewujudkan suasana kelas yang selamat, positif dan saling menghormati, pelajar akan berasa lebih selesa untuk belajar. Selain itu, dorongan dan motivasi daripada guru amat penting ketika pelajar tu menghadapi tekanan akademik atau masalah peribadi, supaya mereka ni tidak mudah berputus asa. Tiga pula ialah menjadi contoh dan pembimbing sasiah. Guru perlu menunjukkan nilai murni serta disiplin, amanah dan bertanggungjawab melalui tingkah harian guru itu. Kerana pelajar ni biasanya menjadikan guru tu sebagai role model. Maka sikap guru akan mempengaruhi pembentukan sasiah mereka. Kalau guru tu menunjukkan sikap yang tidak baik, mana murid tu akan ikutlah apa yang cikgu dibuat. Lepas tu, guru juga membimbing pelajar membuat keputusan yang bijak serta membina jati diri yang kukuh untuk menghadapi cabaran masa depan. Secara keseluruhannya, peranan guru sebagai fasilitator dan pembimbing sangat penting dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari segi akademik, emosi dan sasiah. Guru bukan sahaja membentuk minda pelajar, tetapi juga membentuk akhlak pelajar itu. Contohnya kepribadian dan masa depan mereka. Kini saya akan masuk poin yang ketiga dalam peranan PTE dalam mengatasi cabaran tersebut, iaitu melahirkan guru budaya sains dan berfikiran global. Yang pertama, memperkukuhkan kemahiran abad ke-21 dalam artian pokok. PTE perlu memastikan bakat guru menguasai seperti pemikiran kritis, kreatif, kolaborasi dan komunikasi. Kemahiran ini penting supaya guru dapat membimbing pelajar berfikir secara analika, menyelesaikan masalah dan bekerjasama dalam persekitaran. Dengan latihan yang sistematik, bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah membentuk pelajar yang kompetitif di peringkat antarabangsa. Seterusnya, mengintegrasikan teknologi dan inovasi pengajaran. Teknologi menjadi medium utama penyampaian ilmu, melatih guru menggunakan berbagai platform digital, aplikasi pembelajaran dan kaedah pengajaran inovatif seperti pembelajaran hybrid serta pembelajaran berasaskan projek. Guru yang celik teknologi akan lebih bersedia menghadapi perubahan sistem pendidikan dan mampu menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan relevan. Yang ketiga ialah membentuk kesedaran global dan jati diri nasional. PTE perlu mendedahkan bakat guru kepada isu global seperti kepelbagaian budaya, kelestarian alam, ekonomi digital dan perkembangan pendidikan antarabangsa. Pada masa yang sama, latihan ini harus menekankan nilai budaya dan identiti Malaysia agar guru dapat menyeimbangkan pemikiran global dan dengan semangat patriotik. Guru yang berfikiran global tetapi berakalkan pada nilai tempatan mampu melahirkan generasi yang terbuka, toleran dan berdaya saing. Secara keseluruhannya, kita dapat lihat bahawa falsafah pendidikan guru sangat penting dalam memastikan sistem pendidikan kita kekal teguh walaupun berdepan dengan cabaran globalisasi. Pengaruh budaya luar memang ada kebaikannya, tetapi jika tidak dikawal, ia boleh menjejaskan nilai moral, bahasa dan jati diri pelajar. Oleh itu, guru memainkan peranan besar dalam membentuk murid yang seimbang dari segi ceris, berakhlak mulia dan mempunyai semangat patriotisme yang baik. Jadi, jelaslah bahawa guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi
pembentuk siasiyah dan masa depan negara.